Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah anda, rakyat Malaysia membazir sehingga 97.3 kg makanan bagi setiap individu setiap tahun dan tertinggi di Asia. Di sebalik angka ini, terdapat ribuan tan makanan yang masih bernilai terpaksa berakhir sebagai sisa hanya kerana tempoh jangka hayat yang singkat. Bayangkan pula makanan tradisional hasil tangan usahawan kecil IKS yang mempunyai produk yang lazat dan berpotensi besar tetapi terpaksa berdepan sabaran kerosakan produk, tempoh simpanan terhad dan kesukaran menembusi pasaran yang lebih luas. Sabaran sebenar usahawan makanan bukan sekadar menghasilkan makanan yang berkualiti, tetapi bagaimana memastikan produk mereka mampu bertahan lebih lama, kekal selamat dan berkembang dalam pasaran moden. Segamat Retort Hive menawarkan perkhidmatan pemprosesan retort makanan dengan menggunakan teknologi terkawal dan mematuhi prosedur keselamatan makanan. Melalui servis kami, usahawan tidak perlu memiliki mesin retort yang bernilai tinggi. Mereka hanya perlu mendapatkan perkhidmatan pemprosesan daripada kami dengan kos yang lebih mampu milik. Model perniagaan Segamat Retort Hive dibangunkan berdasarkan konsep bisnes model canvas. Sasaran utama kami ialah peniaga makanan kecil, mikro dan IKS yang mempunyai produk sendiri. Nilai utama yang kami tawarkan ialah proses retort berteknologi tinggi, kos efektif, SOP dan konsultasi. Pendapatan dijana daripada cas pemprosesan retort daripada pelbagai pakej, perkhidmatan reka bentuk pembungkusan, latihan dan perundingan. Bagi memastikan kelestarian projek, Segamat Retort Hive dilaksanakan melalui 3 pendekatan utama. Pertama, kami menyediakan fasiliti dan latihan teknologi retort kepada komuniti serta pelajar. Yang kedua, kami menawarkan servis pemprosesan berkualiti pada harga komuniti kepada IKS, pengusaha makanan dan komuniti setempat. Yang ketiga, kami membina jaringan kerjasama strategik bersama komuniti, institusi pendidikan dan pihak berkepentingan bagi memperluaskan impak projek. Segamat Retort Hive bukan sahaja menyelesaikan isu jangka hayat makanan tetapi turut menyumbang kepada agenda pembangunan mampan global melalui 3 fokus utama Sustainable Development Goals SDG. Pertama, SDG 4, pendidikan berkualiti. Kedua, SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, SDG 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab. Melalui Segamat Retort Hive, kami membina satu ekosistem di mana ilmu diperkasa, ekonomi komuniti berkembang dan kelestarian alam sekitar dipelihara. Atas tawaran perkhidmatan mesin retort, College Community, dengan ini saya dapat tambah baik produk saya. Kami adalah pemangkin perubahan yang menghubungkan teknologi, usahawan dan juga komuniti. Memanjangkan hayat produk, Meluaskan peluang usahawan, Mencipta impak untuk semua.